Mai belum berapa nak sihat, tapi Mai kena paksa diri untuk buat video. Makan soluble. Oning tudung pun tak betul. Tengok mata Mai dah kembang. Astaga. Alhamdulillah. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. So guys, sorry guys, Mai tak berapa nak sihat tapi nak juga buat video kan. Inilah padahnya. Okay, video kali ni Mai akan bawa 3 kisah seram. Iaitu kisah seram yang pertama ni yang dihantar oleh orang Sabah yang bernama Farah. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Untuk pengetahuan korang semua, Farah ni ada seorang anak. Anak dia yang berumur 1 tahun lebih. Jadi, pada satu malam tu, saya tu Farah lah okay. Saya dan suami bertandang ke rumah rakan sekerja bagi memenuhi undangan majlis hari jadi cucunya. So kami pergilah lepas maghrib. Dah habis apa semua. Lepas habis pertengahan majlis tu, lepas makan apa semua, so saya minta lah untuk balik awal disebabkan anak saya ni masih kecil lagi. Dan dalam jam 8.30 malam macam tu, saya minta diri dengan tuan rumah lah. So balik. Kawasan perumahan rakan saya tu agak gelap dan sunyi. Mungkin kami agak lalai time tu. Jadi malam tu suami tak perasan yang ada benda mengikut kami sampai balik ke rumah. Sorry guys, flu sebab sorry kalau korang dengar suara aku ni senau macam tu. Aku flu. Okay, sambung. Benda tu kebetulan ada di laluan jalan yang kami gunakan. Macam orang tua-tua selalu cakap, benda gaib tu suka dengan budak kecil. Sebab tu kot benda tu ikut kami balik time tu. Dah jadi kebiasaan kami, bila balik dari berjalan, saya akan pastikan yang suami, anak dan saya sendiri mesti ganti pakaian, cuci muka, cuci kaki apa semua sebelum kami buat apa-apa aktiviti dalam rumah. Terutamanya kalau balik waktu malam tu. Masa tu kami diam di kuartus kerajaan lah. Rumah panjang 6 pintu. Rumah tu ada 3 bilik, tapi kami lebih suka tidur di ruang tamu. Korang kena note ni kami tidur di ruang tamu. Okay, nak dijadikan cerita, malam tu kami tidur macam biasa. Tepat jam 12.30 malam, anak saya tiba-tiba terbangun. Kemudian dia duduk sambil dia merengek. Kejap-kejap dia duduk, kejap-kejap dia menonggeng, kejap-kejap dia berdiri, walaupun mata dia masa tu masih pejam. Saya pujuk dia supaya dia tidur semula, tapi dia menolak. Dia cakap tak nak. Dia cakap. So saya try lah buat susu. Mana tahu dia nak susu ke, lapar ke. Saya buatkan dia susu. Sambil saya pujuk-pujuk tu, saya adalah baca-baca doa sikit sambil usap kepala dia. Lebih kurang nak masuk jam 2 pagi macam tu, barulah dia terlena. Masa tu suami saya kerja berat, jadi selagi saya dapat handle anak saya seorang-seorang, saya akan cuba untuk tak ganggu tidur suami saya. Keesokan harinya, waktu lepas solat subuh, saya cerita dengan suami saya. So saya tanya dia ada rasa apa-apa tak pada malam tu? Dia jawab, tak ada apa. Kenapa? Kejadian malam tu berulang lagi. Malam kedua tu,
Suami saya terjaga sebab dia nak kencing. So dia bangunlah pergi ke tandas. Baru je dia nak baring semula, tepat jam 12.30 malam lagi, sekali lagi anak saya terbangun dan ulang lagi yang macam saya ceritakan tadi. Duduk, kejap-kejap menonggeng, kejap-kejap berdiri sambil dia merengek. Bila suami saya tengok saya masih tidur, so dialah yang pergi pujuk anak saya. Sama juga nak masuk jam 2 pagi, baru anak kami tidur semula. Kejadian tu berulang sampailah malam keempat. Malam keempat tu suami saya dah tak tahan sebab anak kami dah mula meraung dan suara dia boleh dikatakan didengari oleh jiran sebelah. Masa tu saya nampak dia seperti diganggu oleh sesuatu yang kita tak nampak. Dia pejam mata sambil geleng-gelengkan kepala dia. Tangan dia ni tutup muka dia. Dia macam tak nak. Macam itulah. Dia macam menolak sesuatu supaya menjauh dari dia. Habis satu tilam dia pusing, seperti dia dikejar sesuatu. Barulah suami saya dapat kesan yang kehadiran tetamu tak diundang. Suami saya pun mengarahkan saya bawa anak saya masuk ke dalam bilik dan tutup pintu. Waktu tu apa lagi? Saya bagaikan dikejar kawanan tebuan. Time tu sebelah tangan saya ni gendong anak saya dan sebelah lagi tangan saya ni bawa tilam, bantal dan selimut semua masuk ke bilik. Boleh bayangkan tak malam tu macam mana saya boleh angkut semua tu dalam sekaligus? Betul lah kata orang, bila kita dah takut sangat, lemah pun boleh jadi kuat, kata dia. Setelah saya masuk ke bilik, saya dodojkan semula anak saya. Sekejap je dia dah terlena. Saya jenguk bawah pintu. Ruang tamu kami nampak gelap. Gelap sangat. Masa saya berlari masuk ke bilik tu, saya sempatlah tengok suami saya pergi tutup semua lampu, termasuk lampu luar beranda, dan dia duduk dalam keadaan yang gelap di tengah-tengah ruang tamu waktu tu. Time tu dia hanya bertemankan cahaya bulan. Saya cuba gak intai walaupun saya tak nampak apa-apa waktu tu. Telinga saya tekapkan dekat pintu untuk dengar apa yang terjadi dekat luar bilik. Saya dengar lepas suami saya habis baca beberapa potong ayat Al-Quran, dia menghentak lantai dengan tangan dia. Pam! Kuat bunyi dia. Mungkin sebab suasana masa tu sangat-sangat sunyi dan bunyi cengkerik dan angin pun langsung tak ada dengar waktu tu. Tiba-tiba suami saya cakap macam ni, "Mana yang ada yang mengganggu tu, kau keluar sekarang. Tunjukkan diri kau depan aku," kata suami dia. Masa tu bulu roma saya berdiri tegak, rasa berat dan kembang seluruh badan. Saya dengar suami saya sedang beristighfar banyak kali sebab tetamu tu munculkan diri dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Yang ni suami saya ceritalah, so saya ceritakan balik sebab saya tak nampak pun apa yang terjadi dekat luar. So muka dia sangat-sangat buruk, berlubang-lubang dan hitam, pendek-pendek gempal macam tu. Rambut dia kembang, mata dia bagaikan nak terkeluar, gigi dia tajam dan ada cecair seperti lumpur di celah gigi dia. Korang boleh bayangkan tak? Rupanya makhluk tu bukan seekor ya. Dia bagaikan sekeluarga. Dia ada suami, ada isteri dan 3 orang anak yang masih kecil. So suami saya ni berdialog lah dengan makhluk-makhluk tu tadi. Ni suami saya cerita ya. Saya ceritakan balik sebab malam tu saya cuba nak curi-curi dengar, tapi saya tak dengar pun apa yang diorang cakap. So suami saya pun cakap macam ni, "Kenapa kau datang rumah aku? Masuk rumah manusia tak beradab. Kau kacau anak aku. Apa yang kau nak? Kau nak aku hancurkan seluruh keluarga kau?" Dia cakap macam tu. Lepas tu makhluk tu cakap dekat suami aku, "Anak-anak aku suka bermain dengan anak kau. Kami tak kacau pun.
Kami cuma ingin menumpang. Rumah ni ada banyak ruang kosong. So, apa salahnya kita berkongsi? Kata makhluk tu, dunia kita tak sama. Dan kami dilarang bersekutu dengan golongan jin seperti kamu. Rumah ni rumah manusia. Tempat kamu adalah dekat luar sana. Baik kau keluar sebelum aku apa-apakan kamu semua, kata suami aku dekat makhluk tu. So, oh, kau kasar ya. Aku tak ingin nak berlembut dengan golongan jin seperti kau. Bahkan kamu dulu yang mengganggu keluarga aku, kata suami saya ni tadi. Masa ni muka mereka semua dah hodoh sebab marahlah konon. Keadaan mula tegang sebab mereka cuba nak lawan suami saya. Suami saya pun mula baca-baca ayat pendinding sebelum berlawan dengan mereka. Saya yang tengah curi-curi dengar tu dah tak sanggup nak dengar. So lepas saya tekapkan telinga saya dekat pintu tu tadi, saya cepat-cepat pergi ke katil untuk dapatkan anak saya. Saya peluk anak saya dengan bacaan ayat-ayat pendinding juga. Tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki berlari ke arah bilik saya dan di mana anak saya dan saya berada. Dia bunyi tap 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 tap. Saya pun makin berdebar lah rasa macam tu. Rupanya suami saya cuba nak halang mereka dari mendekati kami. Bergema bacaan ayat-ayat suci dalam rumah kami waktu tu. Untuk kesekian kalinya, suami saya menghentak lantai dengan laungan Allahu Akbar, kata suami saya. Kemudian keadaan senyap semula. So mereka sambung lagi berdialog. Makhluk tu cakap, tolong jangan bunuh kami. Kasihanlah anak-anak kami. Kami akan pergi dari sini. Lepas tu suami aku cakap, jangan kau cuba-cuba ganggu keluarga aku lagi. Dengan izin Allah, aku akan hancurkan seluruh keluarga kau. Pergi sekarang, kata suami aku. Maka pergilah mereka. Dalam perlawanan, suami dia patah tangan. So isteri dia terselioh kot mungkinlah. Suami saya kata macam tu sebab tengok dari segi cara jalan dia. Suami saya kata nasib baik mereka semua tu hantu biasa-biasa je. Hantu sesat, kata suami saya, bukan yang dibela. Kalau hantu ataupun jin yang dibela adalah sejenis yang degil dan sukar untuk dibunuh, kalau mereka pergi pun satu masa nanti mereka akan datang lagi, kata suami saya. Suami saya bukanlah pakar sangat dalam bab-bab macam ni. Tapi kalau untuk lindungi keluarga dia boleh lah. Lagipun dia sejenis yang tak takut hantu. Suami saya cakap, entahlah. Bukan apa, suami saya kata. Mereka tu sengaja tunjuk muka hodoh mereka untuk takutkan manusia. Nak dijadikan cerita, tetamu tak diundang tu tadi ikut kami masa kami balik dari rumah rakan saya tu. Anak-anak dia nak berkawan lah dengan anak saya. Manalah kita nak bagi kawan dengan hantu kan? Lepas kejadian tu, anak saya dah tidur lena dan tak ada gangguan lagi. Lepas jam 12 malam tu, suami saya pun merawat saya untuk pulihkan semangat saya. Memang lain macam ya kalau dah hilang semangat, kata dia. Suka termenung, hilang fokus, sentiasa rasa takut. Kita tak perasan perubahan kita, tapi orang yang rapat dengan kita pasti dapat kesan perubahan kita tu. Satu lagi, tetamu tak diundang tu ada cakap yang rumah kami ni ada ruang kosong. Maksud dia, kalau rumah kita ada bilik kosong, jangan dibiar tanpa buat apa-apa dekat dalam bilik tu. So selepas kejadian tu, suami saya akan mengaji atau solat di kesemua bilik secara bergile-gile. Kalau tak pun, kami akan pasang alunan surah dalam YouTube untuk diperdengarkan dalam bilik yang kosong tu. Oh ya, saya dah tak berani nak tidur di ruang tamu lagi dan kami hanya tidur di bilik utama saja. So alang-alang ni nak ceritalah satu lagi cerita. Cerita ni pendek je. Masa ni anak kedua saya dah lahir.
Si kakak dah berusia 2 tahun lebih. Malam tu kami tengok TV dalam keadaan yang gelap. Hanya lampu bilik nombor 1 je kami buka untuk apa orang cakap, untuk adalah sikit cahaya-cahaya dari kegelapan tu kan. Taklah gelap sangat. Tengah kami fokus tengok TV waktu tu, tiba-tiba si kakak toleh ke belakang. Lepas tu dia cakap macam ni, nenek siapa tu? Dia cakap macam tu sambil dia tunjuk ke arah belakang kami waktu tu. Manalah ada sesiapa lagi selain kami berempat anak beranak je dalam rumah tu kan. Saya apa lagi waktu tu terus angkat kakak dan adik dia berlari masuk dalam bilik. Langsung saya tertoleh tempat yang kakak tunjuk waktu tu. Saya tinggalkan suami saya sendiri depan ruang tamu tu. Tapi tak jadi apa-apa pun. Saya je yang over, kata dia. Siap suami saya tegur saya lagi. Jangan penakut sangat lah, kata suami. Nanti makin hantu suka, kata dia. Lepas tu saya balas lah, bah, makin kau cakap begitu, makin lah saya takut kan. Begitulah dialog-dialog Sabah yang saya tahu. Sorry lah kalau salah kan. Okeylah, itu saja cerita Farah kali ni. Harap terhibur. Kalau ada tersilap, maka saya lah yang tersilap tu, kata Farah. So sekian, itu saja kisah yang pertama pada video kali ni. Kita ke next kisah pula. Kisah yang kedua ni dari negeri jiran Sabah, iaitu Sarawak. Kisah yang kedua ni dihantar oleh Aisyah. Aisyah ni baru berpindah ke rumah baru dengan keluarga dia. Dia dah pindah ke rumah baru tu dalam masa 2 minggu macam tu lah. Hanya beberapa orang jiran je yang berada dekat kawasan rumah teres tu. Bilangan jiran dia taklah begitu ramai. Memang pastilah suasana situ agak sunyi sikit. 3 sederet sebelah kiri rumah dia memang tidak berpenghuni. Ada juga diletakkan tanda harga untuk dijual. Persekitaran rumah-rumah kosong memang nampak macam semak sikit lah. Cermin tikar pula ada yang pecah. Nampak menyeramkan bila dilihat. Lebih-lebih lagi pada waktu malam. Dekat sebelah kanan pula, kemungkinan ada jiran. Aisyah tak pastilah waktu tu. Semenjak dia berpindah ke situ, belum sekali pun dia nampak jiran dia keluar dari rumah. Tapi yang pasti dia mendengar orang bercakap, suara orang ketawa, suara orang menangis. Pernah juga dia dengar bising macam suara orang tengah bergaduh. Ada satu hari tu, dia tengah dengar jiran sebelah dia bergaduh. Dialog dia macam ni lah, tak silap. Kalau awak dah tak suka duduk dalam rumah ni, awak boleh berambus. Tapi jangan harap saya benarkan awak bawa anak-anak. Awak ni dah kenapa? Gila ke apa? Saya keluar bukannya pergi berseronok. Saya cari duit, tahu tak? Untuk awak dengan anak-anak juga. Kau jangan tipu aku. Aku dah tengok mesej kau dengan perempuan tu. Apa awak cakap ni? Bila masa saya mesej dengan... Dah, awak berambus. Tiba-tiba, pam, bunyi pintu kena tutup. Telinga Aisyah ni menangkap bunyi pukul memukul dan kaca terhempas ke lantai. Tiba-tiba, Aisyah, kamu intai apa tu? Ibu dia menegur dari belakang. So Aisyah pun macam terkejut lah. Tadi Aisyah dengar macam ada orang bergaduh, Bu. Aisyah beritahu ibu dia, yang masih lengkap berbaju sekolah, cuba mengintai dari tembok sebelah. Ish, kamu ni, ibu tak dengar apa-apa lah. Dah pergi masuk dalam, tukar baju, kata ibu Aisyah. Gelagat Aisyah yang sudah menginjak usia 14 tahun macam tu, ada kalanya memeningkan kepala. Suka sangat menyibuk hal jiran-jiran sebelah ni. Macam biasa, bila pulang dari sekolah, Aisyah akan berhenti sekejap di hadapan pagar rumah jiran dia. For the first time, dia nampak anak-anak jiran dia, kanak-kanak perempuan kembar seiras dalam lingkungan 4 tahun macam tu lah. Pasangan kembar seiras tu kelihatan tengah asyik bermain-main dengan anak patung masing-masing.
So Aisyah ni siapalah twins tu. Dia cakap, "Hai." Serentak juga pasangan kembar tu menoleh ke arahnya. Lepas tu Aisyah tanya, "Nama siapa?" Sambil Aisyah tersenyum pada budak-budak tu. Tapi yang heran, kanak-kanak perempuan tu macam takut bila tengok Aisyah. Kedua-duanya tak menjawab pun soalan Aisyah yang tadi. Diorang dua hanya pandang je Aisyah. Tiba-tiba, kamu berdua buat apa kat luar ni? Masuk dalam cepat." Wanita yang baru je keluar dari rumah tu mengarahkan pasangan kembar tu masuk ke dalam rumah. Kemudian dia menjeling Aisyah sambil menghampas pintu dengan kuat. Pam! Macam tu. Aisyah pun tersentaklah dengan tindakan jiran dia macam tu. Dia yakin yang wanita tu adalah ibu kepada kembar tu tadi. Tiba-tiba ayah Aisyah ni panggil, "Aisyah?" So Aisyah pun menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang, rupa-rupanya ayah dia baru balik dari kerja dan berada dekat dalam kereta. So ayah Aisyah pun cakap lah, "Ayah, awal balik kerja hari ni?" Hari ni ayah balik awal. Jom masuk rumah. Ayah ada beli ayam golek ni, favourite Aisyah, kata ayah dia sambil tersenyum. So Aisyah pun turutlah kata ayah dia. Malam tu hujan turun sangat-sangat lebat. Kilat dan petir berdentam dentung pada malam tu. Aisyah dengan ibu bapa dia tengah duduk dekat sofa sambil berbual-bual. "Aisyah," dengan cakap ayah ya, "lepas ni bila balik dari sekolah, jangan berhenti depan pagar rumah sebelah lagi." Ibu cakap, Aisyah selalu macam tu, intai-intai tengok-tengok dekat rumah jiran sebelah, kata ayah dia. "Tapi Aisyah cuma nak kenal dengan jiran kita, ayah." Tak payahlah. Mungkin dia tak suka Aisyah buat macam tu, macam tadi. So Aisyah pun diam. Rupa-rupanya ayah dia nampak apa yang berlaku siang tadi. Hujan masih lagi lebat. Lepas Aisyah siapkan kerja sekolah apa semua, Aisyah terus masuk tidur. Tak sampai 5 minit Aisyah pejam mata, Aisyah terasa selimut dia ditarik. Dia buka mata, dia betulkan selimut dia balik. Tiba-tiba Aisyah, Aisyah, satu suara memanggil nama dia. "Ada apa ibu?" kata dia. Aisyah tak buka mata dia sebab dia ngantuk sangat-sangat pada waktu tu. Yelah kan, dah lah hujan lebat, sejuk. Memang seronok lah kalau dapat tidur kan. So dia sambung tidur. Lepas tu tak lama kemudian, "Aisyah, bangun nak. Aisyah." Suara tu lagi sekali memanggil nama dia. So Aisyah pun buka mata. Dia buka mata, tiba-tiba dia pelik. Dia ingatkan ibu yang panggil dia tadi. Bila dia tengok sekeliling, tak ada siapa-siapa dekat dalam bilik dia. Oleh kerana dia terlalu mengantuk, so dia abaikan suara tu, dia sambung tidur. So keesokan harinya pula, dia tanya ibu dia, "Ibu, malam tadi ada tak ibu masuk bilik Aisyah?" Soal Aisyah pada ibu dia waktu sarapan tu. Tak adalah. Kenapa Aisyah?" tanya ibu dia. Tak ada apalah bu, saja tanya." Aisyah tersenyum je waktu tu. Hari ni hari Sabtu, so Aisyah tak ada ke sekolah lah, cuti. Dia banyak menghabiskan masa dia buat kerja sekolah dan tolong-tolong ibu dia buat kerja rumah. So jam time tu dah pun pukul 6.30 petang. Petang tu Aisyah ke halaman rumah dia dekat luar lah. Macam biasa, dia akan bantu ibu dia untuk menyiram pokok-pokok bunga ibu dia dekat luar. Tengah-tengah Aisyah siram pokok bunga tu, tiba-tiba dia berhenti. So dia tutup pipe bila dia dengar suara kanak-kanak ketawa dekat sebelah, dekat rumah sebelah lah. Perlahan-lahan Aisyah memanjat kerusi dan
lagi sekali dia mengintai dari tembok untuk melihat ke sebelah. Dia tersenyum bila melihat pasangan kembar yang berbaju gaun putih tu tengah main masak-masak. Lagi sekali Aisyah tegur budak-budak tu. Dia cakap, "Hai." Kedua-dua budak-budak tu menoleh. Tiba-tiba Aisyah mematikan senyuman. Pelik tengok wajah kedua-dua mereka tu nampak pucat. Tiba-tiba kedua-dua mereka terus berlari masuk ke dalam rumah. Aisyah terpandang kain baju di ampayan jiran dia sambil dia garu-garu kepala dia. Dia macam, dalam hati dia cakap, rasanya dah 4 hari kain baju yang sama tersidai kat situ. Lepas tu mata dia terpandang cadar yang tersidai dekat situ. Berkibar-kibar kena tiup angin. Di sebalik cadar yang tersidai tu, Aisyah ternampak sepasang kaki yang pucat tanpa memakai selipar. Kaki tu mula bergerak. Aisyah nak tengok wajah di sebalik kain cadar tu. Tiba-tiba, Aisyah terkejut. Cepat-cepat dia turun daripada kerusi bila dia dengar suara ibu dia panggil dia. "Ya, Bu," kata dia. So, dia pun cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Pada pukul 9 malam pula. Malam tu. Aisyah, ibu dan ayah dia keluar dari rumah untuk tengok apa yang tengah riuh dekat sebelah. Sebab diorang time tu tengah dengar suara bunyi riuh macam ramai sangat orang dekat luar rumah. Tapi sebelah rumah dia lah. Suasana time tu agak riuh. Ada tangisan, ada wajah-wajah yang panik. Turut kelihatan ambulans dan kereta polis waktu tu. So, ayah Aisyah ni tanyalah orang-orang dekat situ. Tanya, apa yang tengah berlaku? Apa yang ramai-ramai sangat ni? Rupa-rupanya malam tu ada kes 3 kematian. Seorang ibu dan 2 orang anak kembar dia. Dijelaskan sebagai mati mengejut. Punca kematian mereka disebabkan minum racun. Nampak figure seorang lelaki yang tengah menangis terisak-isak, dan itu adalah suami wanita tu dan bapa kepada kembar tu. Lelaki tu dikatakan tak pulang ke rumah selama 4 hari. Pasangan tu juga dikatakan sering bergaduh, selalu bergaduh. Tapi jiran-jiran tak ambil tahulah sebab mereka pun tak mesra dengan jiran-jiran kan. Diorang ni selalu mengelak kalau ada yang menegur mereka. Aisyah, ibu dan ayah dia masuk semula ke dalam rumah. Aisyah mula rasa seram bila dia fikir lagi pasangan kembar dan kaki pucat di sebalik cadar yang dia tengok petang tadi tu. Tapi dia memang tak sangkalah jiran dia sanggup melakukan perbuatan keji macam tu. Kesianlah dengan anak-anak kecil yang tak berdosa tu. "Aisyah, kamu tengok apa tu?" tanya ibu Aisyah bila Aisyah kembali menjenguk ke rumah jiran sebelah. Tak ada apa-apa ibu, tak ada apa-apa," jawab Aisyah. Namun mata dia terpaku tiba-tiba bila dia nampak kelibat kanak-kanak kembar tu memegang tangan kiri dan kanan ibu mereka sambil berdiri di hadapan rumah mereka. Dengan wajah yang pucat, mereka bertiga melemparkan senyuman sambil melambai-lambaikan tangan ke arah Aisyah. Dia macam tu. "Ibu!" jerit Aisyah. Terus dia berlari masuk ke rumah. So, tamatlah cerita Aisyah dekat situ. Cerita ni terjadi dekat Sarawak tapi tak tahulah bahagian mana. So, tu je lah kisah yang kedua. Kisah yang ketiga ni pula bertajuk pengalaman seram ketika menjalankan tugas. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Kisah ni dihantar oleh Eddie.
So, ini merupakan pengalaman pertama dan terakhir Eddie diganggu ketika bertugas. So, pengalaman ni berlaku pada tahun 2017. Eddie ni bekerja sebagai operator rumah pam dan tangki di sebuah syarikat bekalan air yang terletak di kawasan utara. Kawasan rumah pam dan tangki ni kebanyakannya terdiri di kawasan yang jauh dari penduduk setempat dan berada di kawasan yang berbukit dalam hutan. Tapi bukan hutan tebal lah, kata Eddie. Nak dijadikan cerita, Eddie dapat arahan untuk membuat pemantauan rumah pam dan tangki di satu kawasan ni, di mana rumah pam dan tangki ni terletak dekat dalam hutan. So, nak dijadikan cerita, Eddie dapat arahan masa tu ketika waktu dah senja. Jadi, tanpa membuang masa dia bergerak secara solo terus pergi ke tangki tersebut dengan hanya menaiki motosikal. So, dia pun bergerak pakai motosikal. Untuk pengetahuan semua, di kawasan ni ada satu jalan mini tar untuk sampai di rumah pam dan tangki tersebut. Dia macam ada satu jalan tar yang kecil sangat tu, hanya boleh lalu satu laluan je. So, sampai je Eddie ni dekat sana, langit time tu dah makin gelap dan Eddie dapat rasakan sesuatu yang sangat seram lah waktu tu. Dia rasa macam ada yang ikut dekat belakang dia. Padahal dia time tu seorang-seorang. Tapi oleh sebab kerja dan tanggungjawab, dia diabaikan perasaan tu. So, dia teruskan fokus untuk buat kerja dia. Sampai je dekat situ, dia terus buat pemeriksaan pam dan sistem dia. Rupa-rupanya sistem untuk memeriksa paras air dalam tangki di rumah pam tu mengalami masalah teknikal dan tak dapat membuat bacaan paras air dalam tangki tersebut. So, Eddie ni tadi teruslah maklumkan hal tu dengan orang atasan dia. Dia call orang atasan dia, cakap ada masalah teknikal apa semua. So, dia orang mengarahkan Eddie ni untuk memeriksa paras air dalam tangki secara manual dengan cara memanjat tangki air tersebut. So, Eddie ni tadi pergilah panjat tangki air tu untuk memeriksa paras air. Eddie mengambil masa 45 minit macam tu untuk berada dekat atas tu dan kawasan tu sangat-sangat gelap dah waktu tu. So, dia just ada lampu suluh untuk dia buat kerja dan dia bergantung dengan cahaya bulan lah waktu tu. Bila semuanya dah settle apa semua, Eddie terus turun dari tangki tu. Dia turun je dari tangki tu, tiba-tiba bahu dia ni rasa macam berat sangat-sangat. Macam ada yang duduk dekat bahu dia ni. Lepas tu dia cakap dalam hati, sudah, aku dah terkena dah kali ni. Dah lah aku seorang je dalam hutan ni, kata dia dalam hati. Kemudian dia bacalah beberapa potong ayat Al-Quran waktu tu. Lepas dia baca apa semua tu, barulah bahu dia ni rasa ringan. Tengah Eddie berjalan ke arah motor yang dia parking tak jauh dari situ, dengan keadaan kawasan yang gelap waktu tu, masa dia jalan tu, dia jalan, dia menghalakan lampu suluh menghadap ke bawah supaya dia tak tersepak batu ke apa ke dekat jalan tu kan. Bila Eddie ni hampir je dekat motosikal dia, kan dia mendongak kan, so automatik lah lampu suluh pun ke arah motosikal dia. Bila dia tersuluh je ke arah motosikal dia, tiba-tiba dia ternampak ada satu lembaga hitam yang sedang berdiri bersebelahan motor waktu tu. Tapi waktu tu dia hanya dapat tengok sekali impas je, dan lepas tu benda tu hilang macam tu. Dan Eddie pun cakap dekat benda tu lah, dia cakap macam ni, "Hai, aku main sini cuma nak buat kerja je. Aku tak kacau hang jangan kacau aku." Kata Eddie dengan makhluk tu tadi.
Tanpa membuang masa, Eddie pun terus menghidupkan motosikal dia dan terus berlalu pergi dari situ tanpa sebarang gangguan masa dia keluar dari kawasan tersebut. So itu sahaja kisah yang ketiga pada video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel Mai, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. So bye bye. Assalamualaikum.